Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua bersama dengan saya, Bob PNG, dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia dan seluruh negara. Okey, hari ni kita raya yang ke-7. So hari baru sempat nak buat video, dan baru sempat juga aku nak buat video untuk NMAX V3 yang dah pasang puli CVT daripada Tobaki. So power dia aku belum test lagi. Rasa-rasa hari ni kita boleh test, tengok malam lagi dia punya power macam mana lagi. Dia punya respon memang sedap. Kalau yang lama aku mulai dia agak kurang sikit lah. Bukan kata tak ada power, tapi dia punya respon tu agak kurang sikit. Tapi untuk Tobaki set puli ni, respon dia memang cepat. So hari ni kita nak cerita full untuk NMAX V3 ni. Dia dah pakai puli daripada Tobaki. Aku pakai untuk depan. Pakai untuk depan sahaja. Jauh. Okey, untuk roller pun aku pakai semua 6 biji 11 gram. Untuk spring tak pasang lagi, spring masih standard. Dah mula dah. Ni tadi keluar ni. Spring masih standard, glass bell, auto shoe masih standard lagi. Cuma yang kita buka ni bahagian depan saja. So guys, tu kita terus sambung kerja Zat. Lepas tu kita nak ke Taikon, dan insya-Allah sehari malam selepas kerja kita nak basuh motor apa semua, kita akan ke jalan yang lurus, cari jalan yang best antara top speed yang sebelum dan selepas buka puli daripada Tobaki ni, apa beza dia. Dan aku pernah buat video juga untuk puli standard. Kalau aku ambil angin kat depan ke ataupun full throttle lah, aku dapat 120 lah dekat meter. Tapi untuk set puli Tobaki kita akan test lagi. Tak payah banyak-banyak lah. Bagi aku cukup kalau dapat 120 ke atas dah berbaloi untuk dengan berat badan aku macam ni lah. Okay, let's go. Aduh. Okay guys, kita sambung di sesi malam pula. Okay, so motor pun dah cuci, dah bersih, baru semangat sikit nak bawa. Dia lebih ringan sikit sebab habuk-habuk memang kita dah buang dah yang lama sangat. Laju nampak ni. Okay, ni sembang, kita sambung balik. Jom. Testing, let's go. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 3. Oh, mantap. Breki lagi ni. Okey, saya kita layan atas jantai ni. Jantai sikit. Sebab aku letak jantai ni jalan yang sebelah sana. Aku ambil yang menurun sikit lah. Lebih kurang dapat 120. So kita nak try tengok
jantan-jantan ni adakah sama ataupun tak sama dia punya power lebih cepat lagi. Aku rasa macam angin banyak sangat ke bawah tu, so kau naik ke atas ni aku nak try tengok. Okay, jom kita cari kelajuan, cari tu sendiri tengok dia dapat lebih tak daripada sebelum ni. Let's go. Ujung ada mari. Okey, jalan menurun sikit. Ini meter dah cecah 120, dah selesai 120. Tengok lagi jalan straight, lepas tu ada turun, kita hentam tengok. Go 18, 119, 120, 121, 22, 123, 124, 125, cantik. Okay guys, kita dah try dah. Tapi aku rasa tadi dapat 125. Aku rasa lagi lajak tadi boleh dapat lebih sikit. Aku rasa meter ni macam berat sikit lah bila pakai puli batu baki ni. Sebab rasa motor tu dia lagi pi daripada yang lama. Tapi meter tu macam lambat nak main. Bila kita bawa 125 tu kita rasa macam motor ni dah laju lah. Tapi korang bawa macam dah 130 lah. Rasa macam tu lah bagi aku lah kan. Sebab aku pernah bawa yang puli standard, memang aku rasa macam 120 pun rasa biasa ya. Tapi bila pakai puli terbaki ni 120 tu kita dah rasa macam lebih laju daripada sebelum ni. Tapi apa-apa pun memang berbaloi. Untuk puli terbaki ni memang mantap. So yang aku setting dah ni untuk berat aku puli depan saja, yang lain semua standard. Roller aku set 11 gram 6 biji. So insyaAllah kalau ada rezeki aku nak tukar ke kelas bell, auto shoe, spring daripada terbaki lah, full set terbaki. Dan roller mungkin aku kacai sikit lah. So guys, dekat ni lah video aku untuk hari ni untuk puli terbaki NMAX V3. So kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Apa-apa pun, selamat Hari Raya Aidilfitri daripada Bob PNG. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.